Orang-orang setia lah mana yang tengah mencari rumah double storey, teres 22 kali 75, brand new. Ni beli direct developer, rumah dah siap, tapi beli direct developer, korang boleh consider rumah ni. Let's go, kita review. So rumah dia macam ni. Basically dia ada lagi lebih kurang 5 ke 6 unit lagi yang belum terjual. So korang tengok basically depan dia, fasad dia macam ni. Siap ada balcony kat situ. Depan fully tiles sampai ke depan sini. Dia boleh masuk lebih kurang 2 buah kereta. Let's go, kita masuk dalam. Dalam dia macam ni. Rumah ni freehold 22 kali 75. Ni living area dia. Kalau tengok besar, tingkap pun banyak. Ni tingkap. Dia walaupun rumah intermediate, ni rumah intermediate dia rumah dia percayaan cerah sebab dia ada satu ruang kat sini. Dia ada air well. Korang tengok ni. Dia air well terang macam ni. Kat sini terpulanglah korang nak buat apa. Nak buat tempat laundry ke tempat apa. Korang tutup atas, nak buat fountain ke apa semua kan. Korang boleh. Bawah ni ada satu store. Kemudian ada satu bilik kat sini. Ni bilik bawah, guest room. Dia attach dengan bathroom kat sini. Yang ni sini jenis pocket pintu. Ni dia punya ni. Okay, dia dah separated dua lah. Ni dia punya dry. And then kat bahagian belakang ni wet kitchen dia. Ni wet kitchen dia. Okay. Ni bahagian belakang dah tak ada lah. Dia fully extend sampai habis dah. Memang developer bagi tarik habis besar. Jom kita tengok tingkat atas. Okay, going up, kita naik atas. Ni dia bagi flooring macam ni. Kat atas ada sikit lagi ruangan. Ni family area kat bahagian sini. And then ada 3 bilik. Okay, setiap bilik dia ada tandas tersendiri lah. Dapat tandas dan dapat tingkap. Ni toilet bilik kedua. Ni bilik ketiga. Sama juga ada tingkap. Ada tandas. Fully tile. Ini ruangan family. Kan macam tadi abang cakap rumah intermediate. Tapi dia ada pencahayaan sebab ada tingkap kat sini yang tadi ruangan airwell ni. Ni specialnya rumah ni lah. Then ini master bedroom. Kat bahagian sana ada toilet. Ini tempat walking closet. 2 basin. Mandi tu macam tu. And then ini ruangan dia. Siap ada free aircon satu. Dan ini ruangan depan ada balcony. Ni dia. Okay, sekiranya korang berminat nak tengok rumah ni, korang boleh kontak abang. Link dekat bio atau drop saja komen. Cari rumah impian bersama abang Hairul, your pedagang rumah. See you, bye bye, ciao ciao.